Assalamualaikum guys. Oh she's the Chinese. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Buletin ketiga. Jadi pada hari ini kita akan merungkai apakah game apa ini? Apakah game Sungai Tower merupakan game yang sukar bagi YouTuber yang bernama Oshis untuk menang pada episod kali ini. Ini merupakan episod yang entah keberapa dan ia masih tidak menang di dalam episod kali ini. Ya, seperti yang kita tahu, pada episod yang lepas dia telah menang hanya dalam permainan Red Line Green Line atau lebih dikenali sebagai Okowa Kochi Piasmida dalam game Squid Game 2. Jadi mari kita rungkai apakah nasib yang akan dihadapi oleh pemain Roblox ID-nya Chinese atau lebih dikenali sebagai Oshis. Guys, so mari kita mulakan game di Sungai Tower ni. Aku tak tahulah, aku rasa macam nak sesak je dari tadi. Macam ada orang tak sebut-sebut lah nama aku. Ada aku masuk berita guys tadi. Apalah, aku nak main dulu lah game ni. Semoga game ni aku dapat menang lah. Jom. Aku pun serabut tengok banyak orang ni. Yang ni Spiderman duk menari dah. Yalah, okey jom. Mulakan dengan apa guys? Bismillah. 1, 2, la ilaha illallah. 2, 3, 4. Janganlah kacau. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jangan kacau. 12, 13, 14, 15. Dia kena pelik ni. 16. Okay. Ya Allah, aku minta menang dia episod ni. Tolonglah. Akulah menyampah. Kita mula lagi. Jangan mengada kan. Aku ni takkan putus asa lah. Yang kau ni tak payah duduk kat sini. Kau kumpul tenaga kau. Lompat sekarang. Aku tak sukalah ramai-ramai ni. Korang tak tidur ke? Tidur lah. Korang tu esok nak sekolah. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Aku penyabar orangnya. Tapi kalau jadi begini, ya Allah, ya Tuhan aku. Alhamdulillah. Muhammad Rasulullah. Guys, ini okay, ini percubaan. Kalau lagi sekali aku main tu, kalau kalah juga ni, give up juga ni. Kau penat juga kan tengok aku berlompat banyak kali kan. So kerana aku nak tunjuk kehebatan aku. Janganlah ada orang ni tak sabarlah, duduk diam lah. Astagfirullah. Terlompat habis. Siapa bagi aku lompat ni? Guys, ya Allah, aku dapat melepasi tiang coklat. Okay, aku tak nak happy sangat sebab ni aku nak biar diorang ni pergi dulu. Aku tak suka lah diorang yang mengganggu nyawa aku. Apalah guys, aku tak jadi nak ragak lah. Okay guys, aku berjaya melepasi tu. Tapi aku tak nak happy sangat guys. Aku tak nak riak, tak baik. Okay, so kita akan menaiki tower. Ini dia kenapa? Michael Jackson ke? Dana. Tolong, kenapa? Aku bukan tak cuba guys, tapi aku rasa game Sungai Tower ni memang tak nak aku menang. Aku dah sampai sana tau, nak naik ke sana. Apa semua orang lompat boleh, sampai aku lompat je jatuh dalam sungai tu. Aku tak tahu lah game ni. Dia memang tak nak aku menang. Memang gila Roblox ni semua nak aku kalah je. Aku tak putus asa dah guys. Aku tak ada putus asa. Tapi entahlah, aku dah usaha dah. Aku tak tahu lah kenapa macam ni. Salah aku sendiri. Aku minta maaf lah kecewakan korang. Nampaknya kita kena jumpa kat episod seterusnya. Semua orang bergembira, berusaha memenanginya. Ku di sini melihat mereka.